Burung sparrow betina ni dia ada strategi pelik. Dia berbaik dengan semua sparrow jantan bukan sebab dia gatal, tapi untuk make sure keselamatan anak dia sendiri. Macam kenal pula perangai macam ni kan? Dalam dunia burung, ada jenis jantan yang bila dia tahu anak burung tu bukan anak dia, dia on the spot bunuh anak burung tu. So yang betina ni pun pandai. Dia mesra dengan semua jantan supaya semua jantan tu rasa anak-anak burung daripada betina ni anak dia sendiri. Hasil dia, semua jaga, semua bagi makan. Yang betina selamat, anak burung pun selamat. Kau mesti kenal mana-mana perempuan yang main selamat macam ni kan? Dia pandai keep option dia terbuka. Satu lelaki bagi kasih sayang, satu lagi lelaki bagi duit, satu lagi lelaki bagi attention. Kalau lelaki A hilang, it's okay. Ada lagi lelaki B, lelaki C, lelaki D, E. Secara sains ini sebenarnya reflect survival juga tau. Bukan sebab perempuan tu jahat, tapi sebab otak manusia ni sendiri bawa naluri yang sama macam burung tu tadi. Sebab dia sendiri pun tak yakin dengan dunia ni sendiri, jadi dia sediakan backup plan untuk diri dia. Kadang-kadang kita nampak ramai jantan tu macam main-main, tapi daripada perspektif biologi, itu bukan flirt, tapi strategi evolusi. Dalam dunia tipu-tipu ni, yang survive bukan setia tu, tapi yang tahu bila nak talam dua muka.